Macam tak semangat aja. Pagi, pagi, pagi. Wow. Berikan tepukan paling gemuruh untuk diri anda sendiri. Tepuk lagi, tepuk lagi. Alright. Okay, kita tak sabar nak tahu pasal next percutian kita. Tapi Kak Zul nak tahu siapa daripada sini, dekat sini yang dah settle ke Yunan 1 tiket. Macam tak excited je. 2 tiket Yunan. Macam kan. Okay, siapa nak tahu trip seterusnya? Siapa yang tak sabar untuk tahu trip seterusnya? Macam tak sabar pun. Mana tangan anda? Jari anda? Saya. Okay. Alright. So hari ni saya diberi mandat oleh Elkan, Abang Nazri. Minta saya tiap, minta Kak Zul tiap tentang percutian yang Kak Zul rasa, ya Allah, Kak Zul kena ingat balik momen-momen sebab apa? Sebab Kak Zul dan beberapa orang, Kak Zul ramai lagi jutawan dekat belakang pun, kita dah pernah pergi ke, sebelum ni kita dah pernah pergi ke Istanbul, Turki. Ya Allah, nak tahu tak? Apa bestnya dekat Istanbul ni? Apa best dia? Ya ke? Okey. Kalau kita nak tahu betul-betul Istanbul adalah, Turki adalah satu negara pertemuan dua benua. Benua Asia dan juga benua Eropah. Tahu tak? Tahu tak? Nak naik tak? Nak naik tak cruise dekat selat Bosphorus tu untuk kita berada dekat situ? Oh, aku dah ada dekat Asia, aku pun dah ada dekat Eropah. Tak ada unik tempat lain tak ada, di situ je ada. Kak Zul nak cerita sebenarnya bila kita pergi bercuti ni, you all akan rasa something bukan dekat tempat kita. Of course you akan pergi ke negara orang, betul tak? Dan you tak akan dapat sebab you pergi percuma. Of course dia VIP trip. Memang dia VIP dan you akan rasa percutian tu percuma. Tetapi setiap tempat tu yang kita nak pergi tu, dia ada satu momen yang korang akan capture dan balik. Dan hari ni Kak Zul ulang tayang kembali setelah 2019 video yang korang boleh tengok hari ni. Maksudnya apa tau? Kita nak tunjukkan yang bisnes ni kita boleh buat. So hari ni kenapa korang kena pergi ke Turki? Kenapa korang kena fight percutian, gila-gila percutian ni? Sebab apa? Sebab of course korang tak akan nak mengulang balik pergi ke China, betul tak? Kita dah minta hari ni bagi muka dekat mentor korang tau. Bagi muka kepada mentor anda. Dan you all kena anggap trip ini adalah maruah anda sendiri. Kenapa Kak Zul kata maruah? Sebab bila you buat bisnes bermakna anda akan otomatik dapat percutian. Tapi kalau you tak dapat percutian bermaksud you tak buat bisnes langsung. For me, pada Kak Zul kalau you buat bisnes baru you dapat pergi bercuti. Kalau you tak dapat bercuti, Kak Zul cakap apa? Sebenarnya dia tak buat bisnes pun. Sebab nak pergi ke percutian itu, company sediakan requirement. Contoh kalau you tahu tak kenapa Kak Zul suka sangat pergi ke Turki? Waktu kita pergi Istanbul hari tu, kita ambil flight daripada KLIA, kita pergi stop dekat Changi Airport dan kita ambil Singapore Airlines. Masa dekat Changi Airport, Elkan bagi kita voucher, I mean duit untuk kita berbelanja sebab dia ada stop dalam 2-3 jam. Bayangkan dia bagi kita duit untuk kita belanja dekat airport sana. Lepas tu pergi perjalanan ke naik Singapore Airlines selama 12 jam. Total 12 jam. Dan you sampai dekat Antartuk punya airport tu, you dah tak rasa dekat Malaysia dah sayang. You dah tukar auto dah, baju memang baju sejuk. Walaupun memang sana memang sejuk. Dan sepanjang Kak Zul dekat sana tak pernah tengok pun perasaan, sebab you akan jumpa pertemuan dua budaya tau. Satu budaya barat, satu budaya yang, dan Kak Zul bagi tahu masa pergi ke Istanbul ni, Kak Zul ingat lagi Kak Kodi, berikan tepukan kepada Kak Kodi, ajak kami semua ni pergi. Ingat lagi Kak Kodi, kita naik train, kita pergi shopping beg LV. Pergi shopping beg LV. Ni hasilnya. Ini hasil dia. Maksudnya apa tau? You dah buat bisnes dah gila-gila dekat Elkan kan? Dekat Malaysia. You pergi sana, you bawa duit, you belilah. You beli untuk diri sendiri. Dan hasil dia juga, sebab dekat sana dia ada leather punya tempat. Dia bawa, Elkan bawa pergi ke, dia panggil apa? Butik leather. So you boleh beli dan harga dia sangat murah. Masa tu, ingat Kak Zul semua pergi shopping sebab apa tau? Baju, dari segi baju, dia punya kasut, dia punya
Boat dia kalau dekat Malaysia 800-900, kat sana dalam 200-300 je. Murah gila. So you kena gila-gila fight 6 bulan ni, bawa duit pergi sana, pergi shopping. To be frank, you kena pergi shopping. Dan bila dekat sana pula, dia bawa masa pergi easy, free and easy tu, dia bagi duit lagi. Elcom bagi duit. Elcom bagi duit untuk kita berbelanja. So sepanjang dekat sana Kak Zul beritahu momen-momen tu you tak akan dapat dekat sini. You tak akan dapat dekat sini. That's why percutian yang paling awak kena rebut adalah percutian di Elcon. Sebab you pergi percuma, you tak payah bayar apa-apa, VVIP. Dan you pergi ke sana, orang layan anda seperti raja. Faham tak? Puteri raja dekat Malaysia, suami takkan suap-suap tau. Suami nak dukung-dukung tak ada tau. Dekat sana betul. Dekat sana suami kita yang dekat Malaysia, ayang nak tak ada Dekat sana ayang je. Asal manja-manja je. Dukung-dukung je. Cium-cium je. Kau nak beromen-beromen dekat sana. Sebab tu, jangan pergi seorang diri. Nanti merana. Nanti tidur dekat bucu katil menangis Sejuk. Siapa nak peluk? Siapa nak peluk korang kalau sejuk? Siapa nak bawa suami dia? Siapa nak bawa isteri dia? Wajib. Niat. Ya Allah, aku kena pergi kat sana, bawa isteri aku, bawa suami aku. Kalau aku pergi sana, pergi seorang diri, aku derhaka cakap. Tak aci Yang tak kahwin lagi tak apa, bawa girlfriend. Boleh, tapi jangan tidur sekali lah. Maksudnya you fight. Sebab apa kena fight? Sebab kali ni punya requirement, ya Allah, kacang. Piece of cake orang cakap. Mudah. Nak tahu tak? Nak tahu tak cara dia macam mana? Okey. Sebelum tu, okey Kak Zul nak cakap Okey, Istanbul sebuah bandar, nampak? Asia dan juga pertemuan dua budaya. Satu Eropah, satu Asia. Korang akan macam teruja lah. Korang akan teruja dengan seni bena dia, dengan Hagia Sophia, dengan dia punya. Dan yang best tempat yang korang masuk tu, sebab kita orang pergi tau. Daripada sampai je dekat hotel, Kak Zura tanya dia dekat kaunter, berapa satu malam? You tahu tak Elcom bayar satu malam per night sahaja untuk hotel RM1,000. Itu minimum tau, tak termasuk makan. Untuk tidur saja. You ingat apa? Ingat Elcom ni cikai ke? Lepas tu, setiap kali masuk tempat tu, Kak Zul tanya juga sebab kita kan boleh Google kan. Berbayar. So, sebenarnya untuk seorang punya percutian, tak kurang lebih daripada 10 ke 11,000, 12,000 untuk satu orang. Sebab you makan ditanggung, you masuk, you berak pun ditanggung pada Kak Zul. Sebab dalam hotel, nak cangkung je. Nak makan buka mulut je, suap je kan. Itu adalah percutian VVIP. Alright? Okay, Masjid Biru. Kita akan pergi ke Masjid Biru Istanbul. Pernah tengok tak? Tak pernah tengok kan? Ambil gambar. Bawa baju cantik. Hagia Sophia Museum. Cantik gila korang. Cantik. You all masukkan terpegun tau. Dia punya seni bina dia dekat mana semua nak ambil. Kau tengok tadi Kak Zul dengan Ann. Kak Zul dengan Ann duduk kan. Dia kalau pergi dengan pasangan best. You akan ambil momen-momen. Mana lagi? Topkapi. Istana Topkapi. Dataran Arto. Ini tak pernah. Ini dataran ni kita pergi. Masa kita pergi waktu tu kita naik cable car. Ingat lagi? Naik atas cable car sejuk sangat. Lepas tu boleh nampak you dekat atas tu boleh nampak tau. Satu bandar Istanbul, Turki tu boleh nampak. Dan you boleh nampak lah pertemuan dua budaya tu. Debat dia ada selat Bosporus. So you nampak dekat sana Asia, kat situ adalah Eropah. Okay? Nampak? Naik lagi nampak pelayaran di selat Bosporus sambil makan. Ingat Kak Zul tea, apple tea ke strawberry tea. Tapi memang best. Kan? Sebab free. Kau naik ni aku tak tahulah berapa kan. Ni free semua. Grand Bazaar. Ini wajib bawa suami, bawa extra bag. Tolong. Sebab masa tu Kak Zul ingat lagi, Kak Zul banyak borong apa bang? Delight, Turkish Delight. Ya Allah korang. Alah Kak Zul ada je dekat KL ada. Dekat Chowkit ada. Tak sama Tak sama, sorry. Dekat sana fresh. Sedap gila dan murah.
Masa tu kami borong, Kak Zul rasa Kak Zul borong lebih dekat RM1,000. Sebab dia memang gila, menggila. Lepas tu lampu-lampu dia, Kak Zul ingat lagi lampu-lampu dia. Dia punya keunikan dia adalah seni bina dan juga architecture dan juga dia punya buatan. Macam you belilah cenderamata dia memang menarik lah. Masa ni kan, Kak Zul ingat lagi Kak Zul juga beli baju sejuk. Memang banyaklah kita beli lampu, nampak dia punya seni bina. Beli bawa balik bagi dekat orang dan juga letak dekat rumah juga. Dia punya seni bina, craft tangan dia sangat cantik. Lagi apa lagi? Tak boleh apa ni? Mana? Next. Lagi. Lagi. Spice Bazaar. Okay, next kita nak pergi mana? Kita akan pergi next. Kita akan pergi ini yang terbaru. Wajib pergi. Korang. Terima kasih Elka. Cakap sikit. Ini kami tak pergi lagi Mount Erciyes kami tak pergi lagi. So ini pun wajib pergi. Sebab apa? Sebab satu yang Kak Zul nampak Elka ni bila dia pergi, dia akan pergi tempat yang kalau you nak pergi dekat sana, orang tak akan pergi seorang diri. Dan tak mampu pergi seorang diri. Dia kena pergi ramai-ramai dan keluar duit pun banyak. So you wajib rebut. Okay, next. Kapadokia! Hello! Okay. Dengar. Kapadokia ada hot balloon. Bawa duit kalau nak naik hot balloon bawa duit sendiri. It's okay, tak apa. So bayangkan you pergi dekat sini, you ambil gambar. Momen kita memang nak ambil gambar. Nak bakar rangkaian kita dekat Malaysia. Nak bakar prospek yang cakap apa? Tak boleh buat. Tipu. Kita nak bakar dia orang. Okay tak? Okay, jom kita tengok. Record. Tolong record. I punya video malam ni. Record. Tolong record gambar macam cantik tau. Okay, tengok ni. Macam mana kita nak fight. Kak Zul beritahu, ya Allah, ini dia panggil apa? Sekutek je. Bukan sekutek. Senang je. Piece of cake. Kenapa? Dia seibarat kata sama je macam kita fight ke Yunan baru ni. Sama je. Tak jauh beza. Okey. Kita ada kategori A dan B. Kita ada yang PGS dan juga kita ada zone rank. By elite zone, pro elite, super elite, director, diamond dan crown. Kalau kita nak fight untuk PGS for elite zone untuk kategori A hanya 6,500. Ya Allah, subhanallah, ni mak apa yang kau dustakan. Senang sangat. Ya Allah. Kalau korang tak dapat 6,500 jangan buat bisnes boleh tak? Balik rumah tidur Maksudnya kau tak buat bisnes tau. 6,500 tu ibarat kata you kena jadi elite saja. Jadi apa? Elite je. Tolonglah. Okey. Kalau untuk kategori B, 9,000 BV. Dapat satu tiket. Pro elite pun sama, 6,500. Kategori A, 9,000 untuk kategori B, satu tiket. Okey? So kalau elite 120 efektif super elite dalam masa 2 bulan kategori A untuk dapat satu tiket atau kategori B 180 dan seterusnya. So apa syarat-syarat dia? Kempen bermula pada PC1. Klik. Tak boleh rehat dah. Sorry to say, tak boleh rehat. Cakap dengan diri kita, aku tak akan berhenti rehat selagi aku belum dapat satu tiket ke Turki. Kalau aku rehat, aku derhaka dengan diri aku. Boleh tak? Balik tu Kak Zul kena marah dengan Abang Fir. Tak, sebenarnya ini kita punya periuk nasi tau. Jangan tengok orang lain, jangan tengok kita. Kak Zul kata apa? Ya Allah, Kak Zul menggeletar tu sebab apa? Kak tak sabar dah nak beli baju sejuk. Itu je aku fikir. Tapi bila kita fight, ibarat kata kita punya bonus dapat tak setiap bulan? Dapat. Sebab tu kita buat je. Yang penting kita bertindak, jangan berhenti selagi belum dapat. Okey. Jangan jadi orang tak bijak Yang Kak Zul cerita sebelum ni kami pergi Istanbul sahaja. Tak pergi Kapadokia, tak pergi Pamukkale, tak pergi tempat lain sejuk-sejuk, tak pergi.
So kalau you all orang yang bijaksana, orang yang cerdik akal, wajib fight bersama rangkaian. Bersama rangkaian. So itu saja daripada Kak Zul. See you